الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Hadirin sekalian, hendaklah kita berdiam diri dan tidak bercakap-cakap ketika khatib sedang baca khutbah, kerana hal demikian akan menghilangkan pahala Jumaat. Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza qulta li sahibika yaumul jum'ati ansit wal imamu yakhutubu faqad laghawt." Rawahu al-Bukhari wa Muslim. الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله الملك القدوس السلام، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله صاحب الشرف والاحترام. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد خير الأنام وعلى آله وأصحابه الكرام. أما بعد، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. اتقوا الله واعملوا صالحا واجتنبوا المنكرات واذكروا الله في أيام معلومات. قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فيه آيات بينات مقام إبراهيم
ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. Surah Ali Imran. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, pada kesempatan yang mulia ini khatib menyeru kepada diri sendiri dan kepada seluruh sidang muslimin untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan istiqamah berjuang untuk melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Sidang Jumaat sekalian, panggilan haji telah tiba lagi. Menjelang musim haji yang sudah tiba bagi tahun ini, bakal-bakal jemaah haji yang sudah mendapat tawaran sama ada daripada tabung haji atau syarikat swasta sudah pasti sedang giat melakukan persiapan yang sepatutnya untuk ke sana. Persediaan yang rapi dari setiap aspek jasmani dan rohani adalah penting bagi memastikan jemaah haji sentiasa berada dalam keadaan bersedia bagi membolehkan pelaksanaan ibadah haji dapat dilakukan dengan sempurna. Sesungguhnya panggilan haji merupakan suatu anugerah yang sangat istimewa dan satu-satunya peluang yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla kepada hamba-Nya yang terpilih sebagai tetamunya untuk menunaikan rukun Islam yang kelima. Setiap kali musim haji tiba, rasa syukur dan terharu pasti menyelubungi hati kerana bukan semua orang berpeluang untuk menjadi tetamu Allah ke Baitullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Ali Imran ayat 96. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil alamin. Maksudnya sesungguhnya rumah ibadah yang mula-mula didirikan untuk manusia ialah Baitullah di Makkah yang diberkati dan menjadi petunjuk bagi sekalian alam. Dengan berbekalkan rasa syukur, maka menjadi tanggungjawab besar kepada setiap jemaah haji memastikan bahawa perjalanan mereka bukan sahaja bermula dengan niat yang ikhlas, tetapi juga diteruskan dengan penuh rasa kesedaran dan kesungguhan untuk memperolehi haji yang mabrur. Dari hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam bersabda, "Al-hajju mabrur laisa lahu jazaa'un illa al-jannah." Maksudnya haji yang mabrur tidak ada ganjaran baginya melainkan surga Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hanya haji mabrur yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kerana dilaksanakan dengan sempurna bagi segala rukun-rukunnya, malah membawa kepada perubahan positif dalam kehidupan individu tersebut melalui peningkatan dalam amal ibadah, dalam akhlak yang terpuji dan teguh, menjalani kehidupan sebagai seorang muslim yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, ibadah haji merupakan simbol pengabdian dan pengorbanan mutlak seorang hamba kepada Allah Azza wa Jalla. Perjalanan haji adalah gambaran perjalanan spiritual yang sangat mendalam bagi seorang hamba. Mereka rela meninggalkan segala kemewahan dunia untuk menempuhi perjalanan jauh semata-mata menyahut panggilan Allah Azza wa Jalla. Justru ibadah haji bukan hanya sekadar perjalanan fizikal ke bumi Mekah semata-mata, tetapi ia adalah penghayatan mendalam tentang hakikat kehidupan insan itu sendiri yang penuh dengan erti pengorbanan dan usahanya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala selaku penciptanya. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dalam kitabnya Al-Idah fi Manasik Al-Hajj wal Umrah
memberikan nasihat yang amat bernilai kepada para bakal haji agar perjalanan ibadah haji mereka diterima dengan baik di sisi Allah Azza wa Jalla dan membawa kebaikan dalam hidup mereka selepas kembali semula ke tanah air. Antara nasihat Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala itu adalah yang pertama, sebelum memulakan perjalanan haji adalah penting untuk seseorang hamba bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengisafi segala dosa yang telah dilakukan, memohon ampun dengan hati yang penuh penyesalan dan memaafkan semua orang. Ini adalah kerana bagi seorang yang berniat menuju ke tanah suci, ia sepatutnya datang dengan hati yang bersih, tanpa dosa dan penuh ketulusan. Maka taubat menjadikan hati seseorang lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dan bersedia untuk menerima fadilat haji yang mabrur. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam suratul A'raf ayat 153, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walladzina 'amilus sayyi'ati tsumma tabu min ba'daha wa amanu inna rabbaka min ba'daha laghafurur rahim. Maksudnya, orang-orang yang mengerjakan kejahatan kemudian ia bertaubat sesudah itu dan beriman, sesungguhnya Tuhan kamu sesudah itu adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Yang kedua, menurut Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, adalah sangat penting untuk mempelajari dan memahami ilmu manasik haji sebelum menunaikan ibadah ini. Ibadah yang dilakukan tanpa ilmu boleh menyebabkan kesilapan dan sia-sia. Dalam hadis yang sahih, Nabi SAW bersabda, "Khuzu anni manasikakum," yaitu ambillah ibadat hajimu daripadaku. Hadis riwayat Muslim. Ini menunjukkan bahawa pengetahuan tentang tata cara pelaksanaan haji yang betul adalah sangat penting agar ibadah tersebut diterima dan tidak sia-sia di sisi Allah Azza wa Jalla. Yang ketiga, menurut Al-Imam Nawawi, ketika melaksanakan ibadah haji, banyak situasi yang mungkin mengelirukan. Oleh itu disarankan untuk bertanya kepada orang yang berilmu dan berkelayakan, seperti guru-guru yang bertauliah dari tabung haji atau organisasi yang diiktiraf. Mengelakkan bertanya sesama jemaah yang tidak mempunyai ilmu yang jelas dan menghindarkan daripada kekeliruan dan kesilapan dalam melaksanakan manasik haji. Yang keempat, haji sering dilakukan bersama jemaah-jemaah lain. Dalam situasi ini, ujian terbesar adalah untuk menjaga keharmonian dan mengelakkan perselisihan faham. Sikap bertolak ansur, memaafkan dan mengelakkan pergaduhan sangat penting bagi memastikan ibadah haji berjalan lancar tanpa sebarang gangguan emosi atau ketegangan. Baginda Nabi SAW mengingatkan kita agar bersifat pemaaf walaupun terhadap orang yang melakukan kezaliman terhadap diri kita sekalipun. Sebagaimana nasihat baginda Nabi SAW kepada seorang sahabat yang bernama Uqbah. Sabda Nabi SAW, "Ya Uqbah bin Amir, sil man qata'aka wa a'ti man haramaka wa'fu an man zalamaka." Maksudnya, wahai Uqbah bin Amir, jalinkanlah silaturahim dengan sesiapa yang memutuskannya, dan tetap memberi jalan kepada siapa yang menghalangnya dari kamu, dan maafkanlah mereka yang menzalimi kamu. Yang kelima, Imam An-Nawawi menasihatkan agar para jemaah untuk meninggalkan perdebatan, caci maki dan percakapan yang tidak bermanfaat, kerana ini boleh mencetuskan fitnah, ghibah iaitu mengumpat, dan kata-kata buruk yang tidak sesuai dengan adab di tanah suci. Sebaliknya, mengisi masa ketika di tanah suci dengan zikir, doa dan amalan ibadah yang lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Azza wa Jalla. Dalam surah Al-Baqarah ayat 197,
Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-hajju ashhurun ma'lumat. Faman farada fihinna al-hajj fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Maksudnya musim haji adalah beberapa bulan yang diketahui. Barang siapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu untuk mengerjakan haji, maka tidak boleh mencampuri istrinya, berbuat fasik dan berdebat di dalam masa mengerjakan haji. Yang keenam, di tanah suci peluang untuk beribadah adalah sangat besar. Oleh itu jemaah haji disarankan untuk memperbanyakkan membaca Al-Quran, berzikir, mengerjakan solat-solat sunat dan melakukan tawaf. Ini adalah cara terbaik untuk memanfaatkan masa yang berharga di Mekah dan di Madinah untuk memperkukuhkan hubungan dengan Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagai penutup, Imam Nawawi menekankan pentingnya mengekalkan niat baik sepanjang waktu dan sentiasa memperbaiki hati. Haji adalah kesempatan untuk melakukan pembersihan jiwa. Maka melalui proses ini diharapkan seorang hamba dapat memperbaiki akhlaknya dan menjadi insan yang terpuji akhlaknya sesuai dengan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memperbaiki dan menyempurnakan akhlak. Sidang Jumaat yang dikasihi Allah, rumusan daripada nasihat Al-Imam Nawawi yang dibicarakan tadi bertujuan memastikan agar ibadah haji yang dilaksanakan tidak hanya sekadar memenuhi kewajipan, tetapi juga membawa kepada perubahan rohani yang berkekalan. Mudah-mudahan dengan petunjuk ini, haji akan menjadi ibadah yang mabrur, penuh barakah dan memberi impak positif dalam kehidupan. Sehubungan itu, jemaah haji yang pulang dari tanah suci seharusnya membawa pulang manfaat dan semangat yang diperolehi hasil daripada ibadah haji mereka. Ibadah haji yang dilaksanakan dengan penuh keikhlasan pasti akan mencorakkan kepribadian insan menjadi lebih baik bagi meraih redha Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. Maksudnya, kemudian apabila kamu telah selesaikan mengerjakan amalan ibadah haji kamu, maka hendaklah kamu menyebut-nyebut dan mengingati Allah, yaitu dengan membesarkannya sebagaimana kamu dahulu menyebut-nyebut, memuji-muji datuk nenek kamu, bahkan dengan sebutan yang lebih lagi. Dalam pada itu ada di antara manusia yang berdoa dengan berkata, wahai Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia. Orang-orang ini diberikan kebaikan di dunia dan tidak ada baginya sedikit pun kebaikan di akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. اللهم صل وسلم وزد وأدم وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على زين عبادك وأشرف عبادك أسعد العرب والعجم وإمام طيبة والحرم ومنبع العلم والحلم والحكمة والحكم أبي القاسم سيدنا ومولانا محمد
وسلم. ورضي الله تبارك وتعالى عن كل الصحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله الذي جعل حبه أشرف المكاسب وأعظم المواهب. أحمده سبحانه وأشكره على نعمة المطاعم والمشارب. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له منزه عن النقائص والمعائب. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله، فهي سبيل النجاة والفلاح. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم، أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وعلى سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن بقية الصحابة والقرابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات آمين. والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واشمل اللهم بعنايتك وتوفيقك جلالة الملك مولانا الأمين الكريم السلطان صالح الدين ابن المرحوم سلطان بدليشة، وولي عهده duli yang teramat mulia Tengku Syarafuddin Badlisyah ibn Sultan Salahuddin wa jami'al usratil malikiyah. Allahumma waffiqhum lis-sadad wa aslih bihimul ibada wal bilad waj'al at-taqwa lahum khairu zad, innaka ra'ufur rahimun jawad ya latifan bil ibad ya arhamar rahimin. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Qimus shalah. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم
الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم إلهنا ربنا سبحان الله 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 الحمد لله 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 الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قال ربكم ادعوني أستجب لكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أحينا بالإيمان وأمتنا بالإيمان واحشرنا بالإيمان وأدخلنا الجنة مع الإيمان برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أحينا بحياة العلماء وأمتنا بموت الشهداء واحشرنا في زمرة الأولياء وأدخلنا الجنة مع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا فاغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والمعلمين والمعلمات برحمتك يا أرحم الراحمين رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اختم لنا يا الله بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا الله بسوء
سوء الخاتمة. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.